Wayang kulit merupakan seni tradisional yang penuh dengan sejarah dan warisan budaya. Ini juga telah diwarisi sejak turun-temurun dalam masyarakat kita. Dalam dokumentari pada hari ini, jom kita saksikan keunikan di sebalik dunia wayang kulit Kelantan. Di Malaysia, wayang kulit bukan sahaja dijadikan sebagai hiburan, malah dijadikan sebagai wadah pendidikan dan penyampaian nilai-nilai murni kepada masyarakat kini. Keindahan wayang kulit terletak kepada gabungan naratif, cahaya dan juga muzik. Di sebalik tabir dunia seni tradisional, terdapat seorang insan yang tidak kenal lelah. Dengan tangannya yang penuh seni dan suaranya yang memukau, beliau telah menghidupkan bayang-bayang menjadi kisah penuh makna. Beliau ialah Pak Daeng, seorang legenda dalam dunia wayang kulit. Tok Dalang memainkan peranan penting dalam menggerakkan cerita dengan diiringi alunan muzik tradisional. Tanpa melengahkan masa, mari kita mendalami keunikan di sebalik wayang kulit Kelantan bersama Pak Daeng. Pak Daeng boleh tak ceritakan tentang sejarah dan asal-usul bagi wayang kulit di negeri Kelantan ini? Kalau kita bercakap tentang wayang kulit Kelantan, ialah wayang kulit yang popular dalam negeri Kelantan. Daripada awal hingga sekarang lah kan. So di negeri Kelantan ini dikatakan wayang kulit ini bermula lebih kurang dalam abad yang ke-16 ya. So bermula tahun 1970 di Kelantan ini ada dua versi lah. Satu wayang kulit asli Kelantan ataupun wayang kulit Melayu tradisional Kelantan, dan satu lagi ialah wayang kulit Melayu moden Kelantan yang lahir pada tahun 1970 sehinggalah sekarang. Macam mana Pak Daeng tengok dari segi persembahan wayang kulit dari zaman dulu hingga zaman sekarang? Adakah ada perbezaan ataupun sama saja? Daripada awal hinggalah ke sekarang, format itu tidak berubah. Cuma yang jelas ataupun yang obvious berlainannya sedikit ialah dari segi enhancement, pengkayaan yang telah dimasukkan ke dalam dua bidang tadi, iaitu dalam bidang persembahan dan dalam bidang pendalangan. Dengan layar putih yang memisahkan dalang dan penonton, serta sinar lampu tradisional yang menerangi setiap pergerakan, seni wayang kulit telah membawa kita ke dunia yang penuh dengan hikmah dan warisan. Apakah Pak Daeng menggunakan teknik khas atau latihan tertentu untuk memastikan persembahan itu berjalan dengan lancar? Melihat pada dua aspek, iaitu pendalangan dan persembahan. Jadi persembahan dan pendalangan ini perlu diatur, disusun mengikut perancangan atau format yang kita pelajari dahulu, asas daripada wayang kulit asli Kelantan. Kemudian kita hendaklah menerapkannya berdasarkan objektif ataupun matlamat sesuatu penceritaan yang kita nak persembahkan kepada masyarakat itu. Tentang teknik dalam menggerakkan patung wayang kulit, bagaimana Pak Daeng memastikan gerakan itu tepat dan mempengaruhi penonton? Pergerakan watak ini, kemahirannya akan hanya dapat diperolehi dalam proses pembelajaran untuk menjadi seorang dalang. Kita mempunyai 42 lagu ataupun muzik, dan kita ada dalam muzik itu ada lagu-lagu atau muzik khusus, macam panggil muzik sekali dengan nyanyian, muzik umum. So semua itu dia ada kategori-kategorinya. Contohnya muzik umum pun pada watak macam ni, ini kemahiran-kemahiran yang boleh dicapai di dalam proses untuk menjadi seorang dalang.
Walaupun muzik itu ialah dipanggil muzik hulu bala, tapi temponya berdasarkan pada watak. Okey, perempuan tua, muziknya sama. Tapi ada juga muzik tempo dengan nyanyian. Maka di sini ialah kemahiran yang perlu dipelajari semasa untuk proses menjadi seorang dalang. Di sudut kecil ini, keajaiban telah tercipta. Meja kerja Pak Daeng sederhana tetapi penuh makna. Menjadi saksi kepada lahirnya idea yang menghidupkan watak-watak wayang kulit. Sebuah ruang yang menjadi pusat kreativiti seorang dalang legenda. Adakah Pak Daeng menggunakan muzik tradisional secara khusus untuk memperkuatkan suasana dalam cerita yang disampaikan? Muziknya telah dikompos, telah dicipta berjumlah 42 jenis muzik, dan muzik ini sudah lengkap untuk keseluruhan cerita wayang kulit dalam penceritaan ataupun pendalangan wayang kulit Melayu tradisional Kelantan. Maka perubahannya tidak lagi wujud. Kecuali dalam beberapa aspek yang tak nak saya bincang ini, ada enhancement dibuat. Sebab dalam konteks enhancement ini, dia pergi pada bersilai. Okey, tapi untuk wayang kulit asli Kelantan, dari dulu hingga sekarang, tidak ada perubahan. Sebab dia punya 42 lagu itu dan tempo yang wujud di dalam itu sudah cukup untuk format persembahan wayang kulit asli Kelantan. Dengan adanya kemajuan teknologi dan pelbagai bentuk hiburan baru, bagaimana Pak Daeng melihat wayang kulit diterima oleh generasi muda hari ini? Adakah cara persembahan atau penceritaan diubah untuk menarik minat mereka? Dia satu benda yang universal, maka ia bergantung kepada aktivis wayang kulit itu. Sebab wayang kulit ini dia bebas. Tapi kalau kita nak bercakap tentang wayang kulit Kelantan, ada beberapa elemen di dalam 5 prinsipal wayang kulit asli Kelantan itu yang boleh di-enhancekan, yang boleh diperkayakan tanpa merosakkan 5 dominant karakteristik tadi. Maka ia adalah merupakan satu fenomena yang boleh menarik generasi baru. Contohnya apabila saya membuat fusion wayang kulit. Dalam tempoh beberapa dekad, Pak Daeng telah mempersembahkan seni wayang kulit di pelbagai platform, daripada panggung desa hingga ke pentas antarabangsa. Anugerah demi anugerah diterima sebagai pengiktirafan atas usaha beliau dalam melestarikan seni warisan ini. Wayang kulit bukan sahaja memelihara tradisi, ia juga menyatukan satu bangsa. Mari kita pastikan ia kekal untuk generasi yang akan datang. Sebelum menamatkan sesi dokumentari kita pada hari ini, izinkan saya menyampaikan serakat pantun. Bulan berderang, cahaya bergema, bintang bertabur, indah berseri. Terima kasih kerana bersama. Semoga bermanfaat ilmu diberi. Semoga kisah yang disampaikan dapat memberi inspirasi kepada semua. Sehingga kita bertemu lagi dalam dokumentari yang akan datang, dan saya hos anda, Harisha.